Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turujuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka ta'lamu wa la a'lam innaka ta'lamul ghuyub. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'aluhu hazza idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ma syaa Allah wa la quwwata illa billah. Ma syaa Allah kullu nikmatin min Allah. Ma syaa Allah al khairu kulluhu bi yadillah. Ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita menyambung pada perbahasan kitab Qalbun Salim Syarah Menawar Bagi Hati, adaptasi daripada kitab asal yang dikarang oleh seorang ulama yang besar, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Madili Al-Indonesia rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang kita bahaskan pada malam ini. Masih lagi kita menyambung kepada bab yang kedua, iaitu banyak bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah amalan zikir di akhir zaman. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Habib Al-Lawi bin Muhammad Al-Haddad berkata, hendaklah seseorang pada zaman ini memperbanyakkan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dua surah yang dianjurkan. Dan hendaklah juga dia menjadikan sebagai wirid antara keduanya, kerana zaman ini banyak syaitan dan bisikan-bisikan yang tidak baik. Kerana syaitan itu membisikkan perkara yang waswas. Minal jinnati wan nas, yang terdiri daripada jin dan juga manusia. Kadang-kadang manusia juga membisikkan perkara-perkara yang tidak baik, sehingga kan terpengaruh kepada kita. Termasuk dalam perkataan yang tidak memberi manfaat ialah bercerita tentang permusafiran. Iaitu dia cerita tentang pemusafiran, dia pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Yang pertamanya, ditakuti apabila cerita yang disampaikan itu berlebih-lebihan ataupun boleh menyebabkan dia timbul riak pada dirinya dan boleh menyebabkan hasad kepada orang yang mendengarnya. Jadi bukan kata tak boleh cerita, tetapi kadang-kadang boleh membawa kepada perilaku kedua-duanya, hasad dan juga riak kepada yang tukang cerita. Kemudiannya jenis makanan di setiap tempat. Semua dia nak cerita, sini makan apa, makan dengan siapa, berapa kosnya, semua nak cerita. Ini yang banyak berlaku pada akhir zaman kan. Segala adat dan tingkah laku manusia serta cara perniagaan dan perusahaan yang dijalankan oleh penduduk di satu tempat, perkara-perkara inilah yang selalu dibicarakan oleh ramai orang. Jadi kadang-kadang yang dicerita itu orang yang mendengar tidak minat dengan apa yang diceritakannya itu. Keburukan lidah. Termasuk dalam keburukan yang banyak dilakukan oleh lidah ialah bercakap bohong. Bercakap bohong itulah pendusta. Itu yang kita sebut pada bulan lepas tentang golongan Rabidah yang disebut oleh Nabi, sayati 'alan nasi sanawatun hadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha al-sadiq. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ini akhir zaman yang berlaku. Dibenarkan orang yang berdusta dan didustakan orang yang jujur. Dipercayai orang yang khianat dan dikhianati oleh orang yang amanah. Jadi orang yang berbohong inilah.
Kalau kita melihat sejarahnya memang berlaku pembohongan demi pembohongan sampailah pada hari ini. Sehingga kan dibuat filem oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dulu dalam cerita Bujang Lapuk kan. Tuan-tuan ingat tak? Cerita yang diterbitkan pada 30 November 1957. Pengarahnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pelakonnya S. Samsudin sebagai Sudin, Aziz Sattar sebagai Aziz, Zaitun sebagai Zaitun, Dayang Sofia sebagai Safiah, Normadiyah sebagai Norma. Kan dia duduk 3 bilik sewa. Tuan rumah tu nama Norma, iaitu yang dibintangi oleh Normadiyah kan? Jadi Ramlee itu dia cerita, dia cakap kepada Normah, Cik Normah tadi tu nak jumpa mata air, pergi kedai kopi, jumpa seorang perempuan. Jadi perempuan tu dapat duit, kemudian ambil kuih semua, kemudian dia suruh P. Ramlee ni tunggu sekejap. Tunggu tak muncul. Akhirnya diekori oleh P. Ramlee wanita tadi itu. Wanita itu yang mana bernama Parani, bagi kepada ibu dia duit, bagi kuih-kuih. Jadi ibu dia tak nak, kerana dia menipu untuk mendapatkan rezeki tadi itu. Jadi dia cakap dekat mak dia, mak, dalam dunia ini kalau kita baik hati, kita jujur, tak mahu cakap banyak, kita akan dipijak, mak. Tetapi kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang akan pandang mulia pada kita, mak. Tu dialog dia dalam cerita tu. Lalu P. Ramlee pun tengok pada jauh, dia kata inilah sandiwara dunia. Sandiwara dunia, penipuan yang berlaku. Itu menjadi tauladan bagi kita, penipuan demi penipuan. Malah baru-baru ini juga penipuan kita lihat kepada jemaah-jemaah haji yang nak melakukan ibadat haji, masih lagi berlaku penipuan dan sebagainya. Allahu Rabbi. Mengumpat. Kalau tak mengumpat tak seronok. Kalau cerita biasa saja, berbantah-bantahan, memuji dan melawak secara berlebih-lebihan. Itu sebab Imam Bushiri rahimahullah ta'ala, dia memuji pembesar-pembesar negara sebelum ini dengan syair-syairnya, yang mana pujian itu tidak ada kepada pembesar-pembesar yang dipujinya itu. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah, lalu dia mengarang burdah, burdah yang memuji kepada baginda Nabi SAW, kerana memang Rasulullah itu layak dipuji dari segi akhlaknya, sikapnya, tawaduknya dan sebagainya. Itu lahirlah syair burdah. Biasa kita dengar, Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khari khalqi kulrihimi. Daripada satu bab ke satu bab ada 10 bab cerita tentang pujian kepada baginda Nabi, sehingga kan Rasulullah itu memang layak dipuji, dan Allah Subhanahu wa taala pun memuji baginda, wa innaka ala khuliqin azim. Sungguhlah engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu agung. Itu memang pujian Allah kepada baginda Nabi. Bercakap bohong. Yang pertama, bercakap bohong atau berdusta merujuk kepada memberitahu satu perkara yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya. Yang dilihat itu lain, tapi yang diceritakan lain. Sama ada dia tahu perkara itu, dan sama ada dia sengaja atau tidak ketika melakukannya. Jadi dia tokok tambah. Cerita yang tidak ada diada-adakan, dibohong. Mengetahui tentang haramnya berbohong dan sengaja melakukannya adalah syarat yang menyebabkan dia berdosa, bukan syarat bagi pengertian dusta. Jadi itu akan menambah dusta. Jadi kalau orang itu hidup tidak bertauhid, tidak mengaji akidah, di dalam ilmu tauhid kita tahu sifat Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar.
Setiap apa saja ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hidup tidak bertauhid, bukannya kita ni mana mengaji tauhid sifat 20 itu sekadar mengaji, tapi untuk kita hidup bertuhan, tahu kita tentang kita itu ada yang mengawasi setiap gerak langkah kita itu, setiap tutur kata kita itu. Dan Allah SWT berfirman, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Kamu hendaklah sentiasa bercakap benar. Fa inni sidqi yahdi ilal bir. Kerana bercakap benar itu membawa kepada kebajikan. Wa birru yahdi ila jannah. Dan kebajikan itu membawa kepada syurga. Walaupun percakapannya itu boleh memudaratkan dirinya. Wa ma zala rajulu yasduqu wa yataharrasa sidqa hatta yuqtada inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa inna kadhiba yahdi ila fujuri wal fujuri yahdi ila nar wa ma zala 'abdu yataharra kadhiba hatta yuqtabu inda Allahi kadzaban. Seorang lelaki termasuk juga perempuan yang senantiasa bercakap benar dan bersungguh-sungguh untuk bercakap benar sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang banyak bercakap benar. Dan kamu hendaklah senantiasa menjauhi bercakap bohong. Kerana bercakap bohong itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Seorang hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk bercakap bohong sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang banyak bercakap bohong. Baginda Nabi digelar sebagai Al-Amin. Sehingga kan orang-orang kafir musyrik di Mekah percaya kepada baginda Nabi di atas sifat yang selalu bercakap benar. Itu sebab di antara sifat yang wajib bagi para rasul itu ialah benar. As-sidq. Perkataannya itu semuanya benar. Tidak ada satu pun dusta. Sehingga kan orang-orang kafir musyrik mempercayai baginda Nabi, sanggup mereka itu menyerahkan segala harta benda mereka itu kepada Nabi untuk dijaga di saat mereka melakukan pemusafiran. Apabila baginda nak hijrah, maka Nabi suruh Sayyidina Ali karamallahi wajhah memulakkan semula barang-barang yang disimpan tersebut. Percaya betul dengan baginda Nabi SAW dengan sifat amanah yang benar yang ada kepada Nabi SAW. Maksud ditulis di sini iaitu di dalam hadis itu yang dikatakan ditulis sebagai orang yang bercakap benar, iaitu orang yang pertama dihukumkan dengan orang yang banyak benar dan dia mendapat sifat benar dan pahala orang yang banyak bercakap benar. Yang keduanya, orang yang kedua pula dihukumkan dengan orang yang banyak bercakap bohong dan dia mendapat sifat bohong dan dosa. Orang yang banyak bercakap bohong itu maksud hadis, iaitu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang diucapkan tadi itu. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa inna kadhiba mujanibun lil iman." Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada bercakap bohong. Kerana bercakap bohong menjauhkan seseorang daripada iman. Takut kita dalam cakap bohong ni. Itu sebab saya di mana-mana tuan-tuan, bukanlah ini ketentuan kan. Saya akan hadir awal di masjid ke surau ke. Sebab kalau hadir lewat, saya tak tahu apa alasan saya dah bagi. Kalau menipu, berdosa. Kan? Tak berani. Kalau kita tipu, kita ada maaflah tuan-tuan saya lewat hari ini sebab kita cipta alasan-alasan agar orang percaya dengan alasan kita. Itu kita takut tu. Jadi tak apalah datang awal kan.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza kadzdzabal 'abdu kizbatan tada'ata 'anhu malakul milad min tartib ma ja'a bihi." Apabila seorang hamba bercakap bohong sekali, malaikat akan menjauhkan diri daripadanya sejauh satu batu, disebutkan 1 mil, kerana bau busuk yang datang kerana bercakap bohong. Jadi malaikat pun tak nak mendekati orang yang berbohong. Tidak tahan dengan bau mulutnya yang bercakap bohong. Itu sebab kanak-kanak, tuan-tuan. Kita tengok kanak-kanak. Tadi ada 2 kanak-kanak. Kalau jatuh air liur dia tu, pada diri kita, kita tak jijik. Kalau cucu kita besar-besar macam tu, kita cium mulut dia. Tak geli kita. Dan air liurnya pun tak bau busuk. Tapi ketika dia boleh bercakap dan telah mengeluarkan kataan yang bohong belaka, itu mulanya air liur dia tu jadi busuk tu. Mulalah air liur dia tu kotor, busuk. Sebab dah mula cakap bohong. Kalau kecil, dia belum berhenti lagi. Sebab kanak-kanak ni, dia tak pandai cakap bohong. Itu sebab kalau kanak-kanak menjadi saksi, maka benarlah penyaksian daripada kanak-kanak itu. Sebab dia tak tahu berbohong. Tapi bila mula dia pandai berbohong, mulalah kotor percakapannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita kata kita ni tak pernah berbohong. Bohonglah kalau kita kata kita tak pernah berbohong. Kan? Sebab kita manusia yang tidak lepas daripada dosa. Malah ayah dan ibu kita pun kadang-kadang kita bohong juga. Waktu kita kecil dulu. Kan? Jadi kita mengaku akan apa yang ada. Sebab dulu, teringat saya kisah dulu kalau arwah bapa saya, dia kalau balik kerja, tuan-tuan, yang pertama dia tanya anak dia, dah semayang ke belum? Dia masuk rumah, dia tanya, waktu asar, petang dia balik, 5:30. Dia kerja survey department di Perak, di Taiping dulu. Dia balik saja, dia tanya dulu, dah semayang belum? Itu pertanyaan dia. Dia tak tanya dah buat kerja sekolah ataupun dah makan tak. Dah semayang atau belum. Jadi saya dengan abang saya rasa bosan dah setiap kali itu yang ditanya. Maka pada satu hari kami ni tengah bermain. Waktu tu teringat saya darjah 2 atau darjah 3 lah. Bergumpal, bermain. Biasalah budak kecil kan. Bergumpal, bermain, bergurau. Tiba-tiba dengar kereta dia masuk. Balik. Cepat-cepat ambil kain, pakai, ambil songkok, letak atas kepala, ambil sajadah, bentang. Duduk atas sajadah. Dia buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak tanya lagi dah. Dah sembahyang ke belum? Tu mudanya bohong tu. Tu mulanya bohong dulu tu. Allah Rabbi. Jadi berdua lah tu. Dia buka pintu, waktu tu kita bagi salam. Sembahyang ni tidak. Tu. Sebab kalau waktu kecil dulu memang semayang itu kita tak ikhlas. Kerana kita semayang kerana takut dimarahi. Tetapi akhirnya menjadi ikhlas apabila telah pun dilatih semayang tadi itu. Baik. Berbohong yang dibolehkan dalam Islam, ada berbohong yang dibolehkan. Tidak semua berbohong itu haram. Ada yang diharuskan. Ada yang diwajibkan. Baik. Ketahuilah bercakap bohong itu haram. Melainkan jika sangat perlu, seperti berbohong dalam peperangan, iaitu tipu muslihat, untuk menipu pihak musuh dan sebagainya. Baik. Kemudiannya ketika mendamaikan orang yang berkelahi, dan ketika suami menyangkal di hadapan isterinya yang madunya lebih sayang kepadanya. Jadi kalau orang yang kahwin lebih itu memang akan berlaku lah kan. Maka dengan itu dia akan menyangkal, mengatakan madu itu lebih sayang kepadanya. Itu tidak disebut sebagai
bohong yang haram. Ia berdasarkan beberapa hadis, antaranya daripada Sayyidatina Ummu Kalsum berkata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yumni khaira." Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, iaitu orang yang berkelahi, kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik, iaitu bagaimana tadi itu, suami itu menyangkal di hadapan isterinya yang madunya lebih sayang kepadanya. Sebab orang hidup bermadu ni memang biasa. Akan ada sifat cemburu, naluri seorang isteri. Malah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala pun cemburu terhadap isteri-isteri Nabi yang lain. Dalam peristiwa malam nisfu Sya'ban, di mana giliran Sayyidatina Aisyah bersama Rasulullah, akhirnya dilihatnya Rasulullah tidak ada di pembaringan ketika itu. Lalu resahlah Sayyidatina Aisyah. Dia cari Nabi pada tiap-tiap bilik madu ni tadi tu. Sebab giliran dia. Itu ada naluri. Akhirnya ditemui baginda Nabi SAW sedang tersembam. Di tepi pembaringan itu sedang sujud kepada Allah. Kemudiannya Rasulullah keluar pergi ke Baqi untuk berdoakan mereka yang telah pun dikuburkan di Baqi. Itu dalam cerita peristiwa nisfu Sya'ban. Ada sifat cemburu, naluri itu. Jadi, tetapi suami itu janganlah berbohong berlebih-lebihan kepada seorang isteri. Itu sebab isteri ni pun dia kena tahu juga. Kalau di saat dia sembahyang berimamkan suami dia, ada kalanya tak sempat ke masjid, sembahyang di rumah, suami jadi imam, isteri jadi makmum. Jadi isteri dia kena faham doa yang dibaca oleh suami tadi tu. Kalau imam, suami dia jadi imam, dia baca doa Allahumma rzuqni zaujatan saniyah jamilatan wa salihatan innallahu sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma rzuqni zaujatan saniyah, berikan aku isteri kedua yang cantik dan solehah. Jadi isteri tadi tu amin. Bahaya tuan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Jadi kalau dia baca doa macam tu, isteri tak faham, dia terus amin. Tiap malam dia amin. Cukup 40 hari makbul lah tuan-tuan. Allah Rabbi. Apabila sangat perlu untuk berbohong, lebih baik menggunakan tauriyah, iaitu menggunakan perkataan yang mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna lah. Satu makna yang dekat dan satu makna yang jauh. Double meaning orang kata kan. Apa yang dia maksudkan ketika menyebut tauriyah itu adalah makna yang jauh. Iaitu sebagai contoh ketika dia menziarahi orang miskin misalnya. Dia pergi rumah orang miskin dan ditanya, dah makan belum tengah hari? Jadi orang yang menziarahi tadi itu menggunakan tauriyah dengan menjawab sudah. Tujuannya agar tidak membebankan orang yang miskin tadi itu walaupun dia belum makan. Itu di antara bohong yang dibenarkan. Ataupun kita datang pergi rumah saudara-mara kita, tiba-tiba dah tengah malam, lepas isyak sampai. Dia tanya, dah makan belum? Dah, lepas maghrib tadi dah makan. Agar tidak menyusahkan orang yang kita kunjungi tadi itu. Kalau kita membebankan dia. Ketika menyebut sudah, apa yang dimaksudkan? Bila sudah makan tengah hari tadi. Bukannya makan malam, tengah hari tadi memang dah makan. Dah sudah. Kerana jika dia tidak menggunakan tauriyah seperti itu, sudah pasti akan menyusahkan orang miskin tersebut untuk menyediakan makanan sedangkan dia sendiri tak mampu. Jadi, agar kita itu tidak membebankan orang yang kita ziarah tadi itu. Dah lah dia itu, hidupnya pun tidak seberapa. Jadi, kedatangan kita itu boleh menyebabkan dia menyempitkan kehidupan dia lebih lagi baik. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan walam asma'u yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kadhibi illa fi salasin. Dan aku Ummu Kulsum ini
zaujah kepada Rasulullah. Tidak mendengar yang baginda memberikan rukhsah keringanan untuk berdusta. Yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam perang. Al-islahi bainan nasi wa hadisir rajuli. Rajuli mar'atuhu hadisir mar'ati zaujaha. Mendamaikan antara manusia, itu dibenarkan dalam peperangan. Kan? Ataupun mendamaikan manusia dulu peperangan antara Portugis dengan Melaka. Kan? Melaka ni dia bukan ada senjata yang canggih. Kan? Jadi daripada kita belajar sejarah dulu tu, disuruh orang ramai semuanya menonggeng. Lalu dicat hitam buntut itu nampak macam meriam. Portugis tu bila dia telepon, banyak meriam ni. Bukan sebenarnya aja buntut orang. Di colornya hitam. Itu dalam buku sejarah tu. Waktu kecil dulu kita belajar sejarah macam tu. Untuk menggelirukan pihak musuh dan sebagainya. Kemudiannya mendamaikan antara manusia. Seorang suami bercakap dengan isterinya dan seorang isteri bercakap dengan suaminya. Agar tidak terasa. Sebab suami isteri ni kadang-kadang boleh ada cemburu. Boleh menyebabkan perselisihan, pertengkaran yang menyebabkan penceraian akan berlaku. Itu ditakuti. Jadi kadang-kadang untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang memudaratkan, bohong itu dibenarkan. Contoh saya balik lambat kadang-kadang. Isteri tanya, selalu awal balik ni lambat balik. Jadi kita bolehlah kita bohong sikit-sikit. Itu sebab manusia ni tuan-tuan, dia beza kan. Kalau kita belajar tauhid kan, mukhalafatahu lil hawadis, bersalahan Allah SWT itu dengan yang baru. Yang baru itu makhluk kan. Allah itu Khalik, yang qadim. Di mana nama Allah Asma Al-Husna, nama Allah SWT dengan af'al perbuatan Allah itu sama, selari. Kalau dikatakan Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah, memang Allah itu Maha Pemurah. Kalau dikatakan Allah itu Ar-Rahim, memang Allah itu Maha Penyayang. Kalau dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap nama dan af'alnya, perbuatannya sama belaka. Berbeza dengan makhluk. Makhluk nama cantik, tapi perbuatan tak sama. Kan? Contohlah, jangan ambil nama orang lain, ambil nama saya sudahlah tuan-tuan. Nama saya Hanif. Contoh boleh buka kamus tak? Nama Hanif ni yang lurus. Yang lurus. Kalau tanya orang, mungkin orang kata betul, lurus. Cuba tanya orang rumah dia. Orang rumah dia kata, pembongak dia tu. Tak percaya dia. Mana ada lurus dia. Kan? Itu sebab nama kita dengan af'al perbuatan kita tu tak sama. Jadi ada waktu-waktunya isteri bercakap dengan suami itu perlu berbohong kan, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi isteri saya ni scam saya tuan-tuan. Isteri saya pada bulan Ramadan dulu dah. Jadi dia tengok dah hampir dah nak raya. Suami ni buat tak reti je kan. Satu hari dia kata, bang boleh tolong hantar beli barang dapur. Saya kata boleh lah. Dia kata kalau beli dekat Ion di Wangsa Maju, sana tu murah. Dia tengok, dia kata okey lah. Jadi dia nak beli barang dapur di sana. Mula tu betul lah ambil barang dapur, minyak, beras, susu, tepung. Akhirnya pergi ke baju. Saya kata tadi nak beli barang dapur. Dia kata dah terlanjur. Kita masuk bayar juga lah tuan. Jadi pandai juga taktik dia tu. Bukan dia. Dia tengok kita diam, tak ada beli baju, tak ada beli apa untuk dia raya kan. Jadi wanita ni, dia memang perhiasan bagi dia tu memang wajib. Bagi kita, laki-laki lain. Kita raya pakai tracksuit, pakai pagoda, tak apa. Tapi wanita ni dia inginkan kecantikan pada diri dia, menghias diri. Dia pergi, dia pun ambil, dia belek-belek, saya kata ambil je lah. Ambil je lah. Daripada Sayyidina Asma binti Yazid berkata Rasulullah SAW bersabda, La yahillu kalbu illa fi salasin yuhadisu rajulun
ra'atuhu liyurdiyaha wal kadhiba fil harbi wal kadhibi liyusliha bainan nas. Berbohong tidak dibolehkan kecuali dalam 3 keadaan. Ada 3 keadaan dibolehkan. Iaitu suami bercakap dengan isterinya untuk mententeramkan isterinya. Tenteramkan isteri. Balik lambat. Tak balik-balik lagi. Jadi mententeramkan isterinya. Tapi hari ini sedang. Nak bohong pun susah. Sebab apa? Dia kata, okey, buat video call. Tengok abang kat mana. Kan ada sekarang ni. Kalau dulu boleh, tuan. Hari ni dia suruh buat video call. Abang kat mana ni? Kan susah tu. Allah Rabbi. Betul ni, kata. Kemudian bohong dalam perang dan bohong untuk mendamaikan antara manusia. 3 keadaan yang dibenarkan. Baik. Yang kedua, mengumpat ribah. Ribah ni, Masya Allah, tabarakallah. Jauhkanlah kita daripada ribah. Bercakap perkara yang bukan urusan kita. Yang menyebabkan kita itu terhumbat di dalam api neraka. Kerana di dalam kitab Mukhasyafah Al-Qulub, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa ribah ini, mengumpat ini, dosanya lebih besar daripada orang yang berzina beribu kali. Kerana orang yang berzina itu, dia boleh minta ampun kepada Allah. Dan sifat Allah itu, innallaha ghafurur rahim. Memang Allah itu maha pengampun, sebesar mana pun dosa hambanya itu. Tapi kalau ribah, mengumpat, kalau tidak diampunkan oleh orang yang kita umpat itu, macam mana? Allahu Rabbi. Itu yang kita takut. Sebab manusia ini tak sama. Kadang-kadang dendamnya sampai ke mati. Itu kita takut. Mengumpat ialah engkau menyebut tentang kekurangan seseorang yang jika dia mendengarnya, dia akan benci. Walaupun kekurangan yang disebutkan itu benar. Kekurangan yang sebenarnya itu sama ada berkaitan tubuh, akal, perbuatan, perkataan, kainnya atau lain-lainnya. Itu akan dibenci kalau kita menyebut kekurangan yang ada pada dirinya. Di mana Allah SWT berfirman, وَلَا يَخَطَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. 2 sahabat Nabi yang mengumpat kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini balik pada perang dengan 2 orang sahabat. Masuk satu kemah, Salman Al-Farisi pun tidur. Lalu 2 orang tadi itu menceritakan tentang Salman Al-Farisi, memburuk-burukkan antara kedua-duanya, memburukkan Salman Al-Farisi. Akhirnya kedua-duanya lapar. Nak jumpa Nabi SAW, nak minta sedikit makanan. Sebab lepas balik pada perang, belum makan lagi. Bila jumpa baginda Nabi, minta makanan, Nabi kata, bukankah kamu kedua-duanya dah makan? Kamu keduanya dah makan? Belum, ya Rasulullah. Lihat mulut engkau tu merah, kena kata Nabi. Kamu dah makan dah? Dia kata, belum, ya Rasulullah. Belum makan lagi. Bukankah kamu makan daging yang kotor, daging yang busuk, setelah kamu berdua ribah terhadap Salman Al-Farisi? Nabi tahu tentang perbuatan mereka itu kerana diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ditakuti oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW. Di antara khususiat yang ada kepada Nabi, iaitu setiap perkara yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Allah akan memberitahunya. Pernah Nabi cerita kepada isterinya, seorang isterinya, tentang satu perkara, dan Nabi suruh dia merahsiakan perkara tersebut. Tetapi diceritakan, dibukakan kita itu kepada isteri-isteri yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW jumpa. Kenapa kamu buka cerita tadi itu? Siapa yang memberitahu engkau, wahai Rasulullah? Tanya isteri dia. Allah yang memberitahu aku. Itu sebab Allah SWT senantiasa menjaga kekasihnya Habibullah Sayyidina Rasulullah. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wal ghibah.
kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat, fa inna ghibati asyaddu minaz zina, kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Itu bahaya. Qila lahu kaifa, sahabat pun tanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Maka dijawab oleh Rasulullah, inna rajulu qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi, wa inna sahibul ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sabihu. Sesungguhnya kadang-kadang seorang lelaki berzina dan bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Memang Allah itu Maha penerima taubat. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya. Itu kalau sempat jumpa, kalau tak sempat jumpa berangkat di padang mahsyar nak mencari orang yang kita umpat. Sehingga kan ada ulama mengatakan, kalaulah boleh mengumpat ini, aku akan umpat kedua orang tuaku, iaitu ibu dan ayahku, agar setiap amalan aku itu terhapus disebabkan umpatan aku itu dapat kepada kedua orang tua. Itu lebih baik lagi daripada dapat kepada orang lain. Itu yang dikatakan membatalkan amal. Habis sembahyang kita, sedekah kita, haji kita, puasa kita, semua orang kau. Allahu Rabbi. Nabi SAW melihat di dalam neraka pada malam Mi'raj, di mana Abu Daud meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, berkata Rasulullah bersabda, lama urijati maratu biqaumin lahum azfarun min al-najasin yang yaghswishu wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dimi'rajkan, kata Nabi, aku telah melalui satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Mereka mencari-cari wajah dan dada mereka dengannya. Lalu aku pun bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, man huwa ila ya Jibril? Siapa itu wahai Jibril? Maka dijawab oleh Sayyidina Jibril, haula alladhi yaqulu ruhuman nasi wa yaquuna fi a'radihim, iaitu mereka adalah orang yang makan daging manusia, mengumpat orang lain dan menjatuhkan maruah mereka orang lain. Allah, itu bahaya. Peristiwa Isra' wa Mi'raj ini peristiwa agung yang sangat besar, yang mencari adat. Dalam ilmu tauhid kita belajar hukum akal, kita belajar hukum adat dan hukum syarak, 3 hukum. Tetapi perlu kita tahu tuan-tuan dan puan, kerana akal ini tidak boleh bersendirian tanpa adanya nas daripada Al-Quran ataupun hadis. Kerana ada perkara-perkara yang mencari adat yang tak masuk akal. Maka kalau adat, seseorang yang masuk dalam air akan basah, akan tenggelam. Tapi akal mengatakan harus dia tidak tenggelam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kerana kuasa Allah. Kisah ini banyak. Kalau kita melihat apatah lagi dalam peristiwa-peristiwa yang mencari adat, kan? Mencari adat itu perkara-perkara mukjizat ataupun karamah para ulama. Ada seorang wali Allah di Batang Kali. Hari hujan lebat, betul. Hujan lebat. Pergi mengajar, tak basah. Itu hebat je lah. Kalau cerita pada hari ini orang, dia memakai pada hukum adat. Adat, kalau kena hujan, mesti basah. Tapi harus bagi akal itu mengatakan tidak basah. Adat seorang makan itu mesti kenyang. Akal mengatakan tidak, harus tidak kenyang. Makanlah banyak mana pun tak kenyang. Kita tengok orang yang bela saka, tuan-tuan. Satu peti dia makan, satu periuk dia makan, tak kenyang-kenyang. Harus. Ini perlu kita faham. Kerana semuanya atas kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Ismail alaihi salam disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, takluk pisau yang tajam. Hukum adat pisau akan memotong, tetapi akal mengatakan harus tidak. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud, tetapi api tidak membakar. Hukum adat api membakar. Akal mengatakan harus api itu tidak membakar. Jadi perlu faham tentang perkara ini. Itu sebab dalam peristiwa Isra wa Mi'raj ini sangat agung. Sehingga kan Allah SWT menyucikan zatnya, menyucikan afalnya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Allah tasbih. Yang menunjukkan Allah itu berkuasa untuk menentukan apa saja yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kerana manusia ini naqais, lemah. Allah itu kamalat, sempurna. Jadi peristiwa itu pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Mekah Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang dipanggil perjalanan bumi. Mi'raj pula, Nabi naik daripada langit pertama sampai ke Hadrah Al-Qudsiyah, tempat selepas Mustawa dan Sidratul Muntaha. Bukan tempat Allah berada di sana, tapi tempat munajatnya baginda Nabi SAW. Baik. 6 keadaan yang boleh mengumpat. Mengumpat pun ada juga keadaan yang dibolehkan. Ketahuilah mengumpat adalah haram dalam ijma' melainkan pada 6 keadaan yang menjadikan ia harus boleh. Iaitu yang pertama, orang yang mengadu kepada raja. Ataupun mengadu kepada qadi, mengadu pada hakim. Contohnya seorang isteri yang dizalimi oleh suaminya, tak beri nafkah, ataupun memukulnya, dia boleh jumpa qadi cerita tentang suaminya, perbuatan suami. Itu boleh. Itu tidak dikatakan sebagai ghibah. Ataupun orang yang meminta tolong untuk menjauhkan maksiat dan dibolehkan berkata fulan melakukan maksiat, kamu tolonglah aku untuk menjauhkannya. Dia pun menyebutkan apakah maksiat tersebut. Agar orang berhati-hati dengan pelaku maksiat tadi itu dan sebagainya. Yang ketiga, apa lagi yang dibolehkan? Orang yang meminta fatwa apabila perlu bertanya. Itu boleh. Contohnya seorang isteri bertanya kepada mufti atau orang alim, suami saya ni orang kedekut, tak bagi nafkah, duit tak bagi, boleh tak saya curi duit dia? Saya ambil senyap-senyap duit dia tu. Kan? Jadi kalau saya ambil sebahagian saja, saya bukan ambil banyak, hanya untuk melepaskan kehidupan kami ini sebab dia ini kedekut. Jadi itu dibenarkan. Yang keempatnya, sebagai peringatan kepada orang Islam tentang kejahatan seseorang. Si fulan ni jahat, si fulan ni jangan bagi dia hutang, dah ramai dah orang dia tipu. Si fulan ni jangan percaya kalau dia ajak pergi haji, pergi umrah, dah ramai dah orang dia scam. Itu boleh kita cakap. Boleh kita sebut nama dia, orang tadi itu, agar orang berhati-hati. Itu sebab ada perkara-perkara yang dibenarkan. Baik. 6 jenis perempuan yang tidak boleh dikahwini. Ini disebut 3 minit lagi. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala ba'dal Arabi la tankihu minan nisa'i sitatan. Bagian orang Arab berkata janganlah berkahwin dengan 6 perempuan jenis, iaitu yang pertama ananah, bukan amanah, ananah, perempuan yang suka mengeluh, merintih kesakitan dan selalu mengangkat kepalanya sebagai tanda sihat. Tidak sihat. Mengeluh. Suami balik, buat demam. Bobok koyok sini. Tampal macam-macam. Takut kena layan suami. Dan kedua, mananah. Suka mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya kepada suaminya. Habis dia mungkin. Daripada mula kahwin sampailah sekarang. Kemudiannya, hadanah, dia selalu melindungi bekas suaminya atau anak daripada bekas suaminya. Kemudian hadakah, dia mempunyai mata yang besar, iaitu keinginan yang besar, mudah tertarik dengan sesuatu yang disukainya dan memaksa suaminya untuk memenuhi keinginannya. Kemudiannya barakah,
Barakah mereka ada dua keadaan, itu suka melihat diri bukan untuk suaminya, tetapi untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Yang keduanya mudah marah ketika makan dan tidak mau makan sekali dengan yang lain kecuali makanannya diasingkan dan suka berserat. Yang keenam disebutkan sebagai asyadaqah. Dia sangat cerewet dalam banyak perkara. Ini 6 yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Adapun kita ini sebagai suami, isteri, masing-masing memang tak sempurna. Jadi, kitalah yang saling lengkap-melengkap antara satu sama lain. Suami ada kelemahannya, ada kekurangannya. Isteri pun begitu. Ada kelemahan, ada kelebihannya. Jadi kita yang pertama sekali, jangan kita melihat kelemahan ataupun keaiban seorang isteri. Tapi lihatlah keaiban pada diri kita. Kalau dia tak cantik, kita sendiri yang tidak menyolekkan dia. Bawalah pergi dia spa. Tak bagi dia kurus. Belikanlah dia alat kosmetik, dia ada berhias diri. Ini kita tak beli. Kita beli baju kelawar bagi dia pakai. Itulah sekali. Macam manalah dia nak cantik. Jadi kita lah kena melabur untuk kecantikan isteri kita. Jadi tuan-tuan dan puan Allah SWT, mudah-mudahan yang sedikit kita kongsi ini memberi manfaat pada diri pribadi saya dan kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT terima ibadat korban yang kita lakukan pada Raya Haji yang baru-baru ini. Mudah-mudahan akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT di atas apa yang telah kita sedekahkan dan sebagainya. Cukup sekadar itu. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah.